Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 3 petang. Alumni program latihan khidmat negara PLKN 3.0 akan diberikan merit tambahan dalam proses permohonan pekerjaan dalam sektor awam. Panglima 4 Brigade Meganas Brigadier General Dato' Wan Muhammad Faizal Syahrin Wan Muhammad Fadilah berkata, melalui merit itu, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam menetapkan kuota khas 30% kepada mereka yang menduduki penilaian memasuki perkhidmatan awam. Tan Sri Abdul Rashid Husin dilantik semula sebagai pengerusi dan anggota Lembaga Tabung Haji TH yang bagi tempoh 2 tahun berkuat kuasa 20 Disember ini. Menurut kenyataan TH, pelantikan itu mencerminkan keyakinan berterusan kerajaan terhadap kepimpinan beliau yang memacu pembaharuan strategik dan tabir urus yang signifikan kepada institusi berkenaan. 2 sindiket pengedaran dadah tumpas dengan penahanan 6 individu serta rampasan pelbagai jenis dadah bernilai 3.8 juta ringgit. Penahanan itu dibuat dalam beberapa serbuan di sekitar Lembah Kelang minggu lepas. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus berkata, serbuan di 6 lokasi termasuk di Ceras, Ampang Jaya dan Jalan Imbi itu hasil risikan serta pemantauan sejak awal tahun ini. Sementara itu, seorang bekas pemandu bas persiaran didakwa di Mahkamah Magistrate di Taiping atas pertuduhan memandu di bawah pengaruh dadah yang menyebabkan kematian seorang pelancong warga Jepun tahun lepas. Hadrashah Abu Hassan Al-Syari, 42 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Magistrate Ahmad Hamdi Mustafa. Jabatan Meteorologi mengeluarkan amaran ribu petir, hujan lebat dan angin kencang melibatkan 5 negeri sehingga 5 petang ini. Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan kawasan yang terlibat ialah Kedah, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Sabah. Perdana Menteri Jepun Shigeru Ishiba dan barisan kabinetnya meletak jawatan hari ini. Ia menandakan berakhirnya pentadbiran yang mula memegang tampuk kuasa lebih setahun lalu. Dalam mesyuarat khas kabinet yang diadakan sebelum 9 pagi waktu tempatan, para menteri menyerahkan surat peletakan jawatan masing-masing sekaligus menandakan kabinet Ishiba secara rasmi dibubarkan. Undian bagi skuad lelaki dalam acara kuadron regu dan regu berpasukan pada Sukan SEA 2025 di Thailand disifatkan sebagai seimbang. Ketua Jurulatih Sepak Takraw Negara Ahmad Jais Baharun berkata, meskipun skuad negara dijangka tidak berdepan masalah untuk mara ke peringkat kalah mati, para pemain diingatkan agar tidak memandang rendah cabaran lawan apabila turun beraksi dalam setiap perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Syariniza Abu Bakar dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum.